Hai semua. Hari ni saya nak share resepi bubur lambuk versi Johor. Kawan-kawan boleh simpan resepi bubur lambuk ni untuk bulan Ramadan yang akan datang. Resepi bubur lambuk ni memang sedap. Untuk hiasan bubur lambuk ni boleh taburkan sedikit daun sup dan juga sedikit daun bawang. Telur dadah yang dihiris memanjang. Kalau suka boleh tambah hiasan dengan bawang goreng. Mula-mula goreng 2 sudu makan kacang tanah tanpa minyak. Buang kulit kacang tanah. Sebatang serai yang dititik. 2 sudu makan sebut lada hitam. 2 sudu makan rempah biryani yang dibancuh dengan sedikit air. Dua helai daun pandan. 2 sudu makan udang kering tanpa kulit. Udang kering tanpa kulit perlu ditumbuk. Sedikit isi ayam potong kecil-kecil. Sedikit udang hidup digoreng dengan sedikit minyak. Tumbuk 2 ulas bawang putih dan 3 ulas bawang kecil. 1 cawan beras. Beras biasa ya. 400 ml santan fresh. 600 ml air sebagai kuah. 2 biji telur untuk dibuat telur dadah. Kemudian gulung dan hiris nipis-nipis. Untuk hiasan, sedikit daun sup dan sedikit daun bawang. Mula-mula saya rebus beras hingga kembang. Untuk rebus beras saya guna 4 cawan air. Saya guna pressure cooker. Boleh tambah sedikit air jika perlu. Beras dah kembang tapi airnya kering, jadi saya tambahkan air. Tapi air yang ditambah ni tak termasuk dalam sukatan kuah ya. Tambahkan air agak-agak saja. Masukkan kacang tanah tanpa kulit. Sambung rebus sekejap lagi. Di dalam periuk yang lain, panaskan sedikit minyak. Bila minyak dah panas, tumiskan bawang kecil dan bawang putih yang ditumbuk. Tumiskan hingga naik bau. Masukkan serai. Kemudian masukkan bancuhan rempah biryani.
Tumis hingga rempah biryani itu menjadi garing. Masukkan udang kering yang ditumbuk. Masukkan daun pandan. Masukkan isi ayam. Masukkan sedikit air untuk empukkan isi ayam. Bila isi ayam dah empuk, masukkan bahan-bahan yang ditumis tadi ke dalam periuk yang ada bubur nasi. Kacau bagi sepati bahan-bahan tumis dengan bubur nasi. Masukkan santan. Kacau bagi sebati. Kemudian masukkan 600 ml air. Masukkan 2 sudu makan garam. Udang hidup yang digoreng bersama dengan sedikit minyak tadi. Last kali masukkan serbuk lada hitam. Kacau bagi sebati. Masak bubur ni sehingga mendidih. Bila dah mendidih, boleh offkan api dapur.